Kami nak review deck bertema daripada Bettercash dan juga Basic Frost. Okey, yang pertama kami guna Bettercash daripada berhubung sopan. Kedua, berhubung sopan Basic Frost. Ketiga ialah berhubung beliung. Lepas tu kad sokongan Mat Semana. Lepas tu hammer gentar, mecha board. Kota-kota kad ini Tok Kia dan Kak Rok. Lepas tu kad sokongan Parlimen Perapi, Kuali, Pak Patuh dan kad sokongan kekal. Okey, itu kad sokongan kekal. Okey, yang tidak kekal adalah berhubung solar daripada Bettercash. Lepas tu berhubung solar. Lepas tu berhubung solar. Lepas tu berhubung Taufan. Berhubung Taufan. Berhubung Taufan. Berhubung Taufan. Ku Puteri. Sebab apa guna Ku Puteri? Sebab efek automatik menang tadi tu perlukan Ku Puteri. Lepas tu Mas Cacik. Lepas tu berhubung Ais, efek pada pihak lawan. Lepas tu berhubung Blaze, efek tak tidak berkesan. Mas Mawais. Lepas tu Mas Galdu. Malima Pariapi. Samurai. Parlimen Yanayari. Dan Parlimen Yanayari. Okay, kenapa kami guna deck ni? Deck ni kerana kami tidak menggunakan SR. Sebab apa? SR ni dia melibatkan pihak lawan. Memandangkan efek daripada efek solar tu merupakan boleh lihat deck lawan tiru efek. Jadi kami tak menggunakan efek tu. Sebabkan ada efek ni. Lagi satu lagi, kami tak pakai sangat efek automatik menang. Disebabkan memandangkan efek. Disebabkan kami tak guna tu sebab ada kad ni. Sebab ada kad berhubung solar ni. Berhubung solar terlihat deck lawan tu. Bila lihat deck lawan ni, jadi kami tak berguna sangatlah efek-efek yang melibatkan pihak lawan. Kami hanya menggunakan efek-efek yang yang boleh ni. Kami kat sokongan kami guna untuk tournament kami guna mecha board. Sebab apa? Untuk Bettercash ni dia tak banyak sangat kad sokongan. Jadi mecha board lah yang sesuai untuk kad sokongan ni. Okey, itu saja deck kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.